Bos nak beli kereta baru Proton X270 tapi loan tak boleh lepas pasal mungkin kerja tak lama, lesen tak ada atau gaji tak berapa cukup, gaji cuma ada 2,000 lebih saja. Okey, ini hari sedih baru dapat sebuah tahun 2024 X270 yang 1.5 auto. Kereta ni new facelift. Kereta ni hari ini nak kasih yang bos beli baru tapi tak dapat. Tapi nak rasa kereta baru macam mana. Okey, ini boleh kata sesuai lah. Okey, kalau gaji cuma ada 2,500 ke atas sikit, tapi lesen pun tak ada, kerja pun tak berapa cukup setahun ni Okey, boleh datang cuba loan ini kereta boleh kata kereta baru lah, boleh kata Ini kereta owner baru pakai setahun lebih. Mileage dia baru 20 lebih ke 30,000 saja, masih under warranty, masih ada 3 tahun warranty. Proton lagi masih servis dekat Proton. Kalau bos nak sambung warranty tu kena servis balik dekat Proton Kereta semua original sampai sekarang, perfect, cantik. Kereta baru lah boleh kata. Okey, sekarang bisa di review ini kereta, kasih bos. Selamat petang bos. Saya baru dapat trade-in kereta baru Ini adalah tahun 2024 Proton X270 1.5 bukan 1.8 Kalau 1.8 daripada 2018, 19, 20, 21, 22, 23 masuk 24 tengah baru ada 1.5 tau. Ni boleh kata new facelift Ni tahun 2024 yang model eksekutif Okey, ni kereta satu owner pakai sampai sekarang, semua original lagi daripada baru sampai sekarang. Ni boleh kata sebiji kereta baru Cat semua original Kita tengok sekeliling cat dia. Cat memang cun-cun cantik lah. Ni untuk bos yang nak beli baru tapi tak dapat tak dapat. Mungkin pasal umur lebih muda ke, tak ada kerento ke, atau lesen pun tak ada ke, atau gaji tak sampai 3,000, 2,000 lebih, nak beli baru tak dapat lah. Boleh datang cuba ini kereta. Ni boleh kata kereta baru boleh kata kereta baru ni. Okey, kalau harga kereta ni hari cuma nak jual 68,800 sajalah. Kalau buat full loan bulanan lebih kurang 900 900 boleh dapat ni kereta. Dalam interior boleh kata perfect lawa. Tengok, cantik-cantik lagi. Seat kiri kanan, depan belakang semua lawa-lawa original Balik baru 20 lebih ke 30,000 sajalah. Masih servis atau masih under warranty Proton lagi. Harga 68,800 saja. Kalau ada bos minat boleh contact Mesri. Thank you bos support. Thank you.